Alhamdulillah, hari ini 21 Jun 2026 merupakan hari terakhir untuk misi wakaf Al-Quran di Islamabad, Pakistan. Kita berada di sini selama 4 hari untuk mengedarkan lebih kurang dalam 5,000 naskah Al-Quran yang telah disumbangkan oleh tuan-tuan dan juga perempuan. Alhamdulillah, terima kasih atas sumbangan tuan-tuan dan perempuan. Baiklah, mengapa kita pilih Pakistan untuk misi wakaf Al-Quran ini? Pertama sekali, memang di Pakistan ni kanak-kanak mereka setiap hari duduk di madrasah belajar Al-Quran. Mereka baca dan juga hafal Al-Quran. Memang mereka mengamalkan Al-Quran itu setiap hari. Itu yang pertama. Keduanya, kerana bila kita turun ke lapangan, kita lihat sendiri di madrasah-madrasah yang kita kunjungi, Al-Quran yang mereka miliki kebanyakan, hampir semuanya memang sudah lusuh, lama dan rosak sebab mereka baca setiap hari. Dan Al-Quran itu banyak juga yang mereka warisi turun-temurun daripada keluarga, daripada ayah, ibu, abang, kakak. Jadi memang mereka sangat-sangat memerlukan Al-Quran yang kita sumbangkan, kita wakafkan. Dan bila kita bagi Al-Quran baru pada mereka, kita boleh lihat betapa gembiranya mereka. Memang mereka sangat-sangat bersyukur. Memang bila kita bagi tu, kita nampak mereka memang pegang dan cium Al-Quran tu. Dan terima kasih tuan-tuan dan perempuan kerana sumbangan anda ini boleh membantu mereka untuk lebih mengamalkan Al-Quran.